Tahun 2005 kita buat rombongan pergi umrah. Tak salah saya dalam bulan 5 bulan 6. Termasuklah Datuk Dr. Kasim ni, dia pun ikut sama. Kita mula ke Madinah dulu, ke Mekah Pendian. Sesampainya di Madinah, seorang jemaah kita yang ikut umrah, budak lelaki umur 11 atau 10 tahunnya, darjah 5, tiba-tiba dia pingsan dan susah nak bernapas, tak sedar. Kita bawa ke sebuah hospital swasta. Nama hospital itu Hospital Az-Zahra. Di situ diuatkan 3 hari 3 malam. Pakar-pakar yang memeriksa cakap dengan Dr. Kasim. Budak lelaki ini diserang oleh sejenis kuman yang mereka namakan meningitis. Lebih kurang itulah. Kata pakar-pakar itu, budak ini letakkan di hospital ini ke, letak di mana ke, di rumah ke, akan macam ini sampai dia mati, tak ada obat. Kerana apa ni, virus meningitis ini memang hebat, tak ada obat. Jadi akhirnya kita bawa balik ke hotel, bilik hotel. Yang membawa itu diletakkan atas tandu tu 2 orang pekerja hospital. Kebetulan 2 orang pekerja lelaki ni yang angkat budak tu orang daripada petani. Kedua-dua ni mengeluh, budak ni kecil je, beratnya macam batu. 2 orang tu mengah-mengah, tuan-tuan. Angkat berdua mengah, berat itu. Bila di dalam bilik hotel tu, saya dengan Haji Aziz ketuklah. Makan memang ikut hidung, tak sedar. Air liur meleleh macam tak berfungsi lah. Kita ketuk untuk mencukupkan hari yang ke-10 kepada Madinah. Dapat dah kita ketuk dalam 5-6 hari. Tiba-tiba budak lelaki ini ada kemajuan kesihatan dia. Daripada tak boleh menelan, boleh menelan. Tak boleh minum, boleh minum. Jadi ketika dibawa balik menuju ke Mekah, naik bas, segala waya-waya ni dah buka dah. Tapi masih tak ingat ni. Di Mekah ada lagi beberapa hari sana, kita pun hari-hari ketuk. Saya dengan Aziz, pada satu hari budak ni nak kencing. Dekat saja katil tu dengan dengan tandas. Kita turunkan kaki dulu, lepas tu Aziz dan saya angkat dia. Tangan saya masukkan di bawah ketiak budak ni. Dua-dua kiri kanan. Bila budak ni berdiri, mengelusur sangat berat dan licin. Tubuh badannya licin, macam betul-betul kita pegang belut. Dan sangat berat. Saya angkat dengan Aziz pun macam tak kuat. Bila balik sampai Malaysia, diletakkan dekat bangunan Istana Budi. 1 bulan. Tiap-tiap hari, pagi dan waktu petang, lepas asar, Ustaz Daud ketuk. Pagi ketuk, petang ketuk. Dan kita ketuk mak dia. Lepas ketuk mak dia, ketuk anak. Begitu ya. Bila sudah hampir 30 hari, entah macam mana, saya yakin virus meningitis ini daripada mak dia. Jadi bila kita ketuk mak dia, ketuk dia jadi kurang. Apa yang diistilahkan virus meningitis ni, rupanya jin juga. Jin daripada mak dia itu daripada nenek. Ya. Nenek dia gunakan jin itu untuk kecantikan. Dia cakap-cakap juga. Oh, virus meningitis boleh cakap pula. Jadi akhirnya hari yang terakhir kita ketuk tu, saya cakap dengan maknya, cakap dengan Ustaz Daud. Selama ni bila diketuk, budak ni tak boleh duduk. Kalau kita dudukkan baru dia boleh duduk. Angkatnya. Kita angkatkan, kita dudukkan baru boleh duduk. Kalau tak boleh. Ini kali terakhir itu, saya kata, kalau lepas Ustaz Daud ni ketuk, dia boleh duduk sendiri, berarti dia akan sembuh. Dia boleh jalan. Dah diketuk dalam 1 jam lebih, cuba duduk. Boleh duduk kali pertama. Oh, suka sangat. Kita suka, mak dia suka. Saya suruh mak dia cuba angkat budak ni, bawa keluar nak mandi. Mak dia angkat pun senang je. Berat macam batu tu hilang.
budak tu umur dalam 10-11 tahun. Mak dia boleh angkat bawa ke belakang, kita mandikan. Lepas mandi, dia duduk di lantai. Kata saya, dah lepas mandi ni cuba bangun. Boleh bangun, tak boleh jalan. Dah sembuh tuan-tuan. Cuba kita fikir, itu virus meningitis. Boleh bercakap, boleh berdialog. Ternyata jin.